babi, khizir di Selangor, di masalah. Tapi masalah itu masalah betul. Saya di Pulau Pinang, dulu di balik pulau ada ternakan babi. Kita tak menentang orang makan babi. Tapi saya ingat lagi pengalaman saya di Pulau Pinang, di balik pulau. Masa itu di Bayam Baru. Tanya kawan-kawan Cina, dia kata kita makan babi mesti boleh. Okey, dia kata. Boleh tak buat ternakan babi dekat-dekat kawasan kampung? Kampung dia. Dia tak mau. No. Buat tempat lain. Jadi dia sendiri pun tak sanggup buat ternakan babi dekat-dekat dengan perkampungan dia. Dia kata no. They said it's modern, technologically proven, with modern technology. New machinery use. Kita pilih lah. Janganlah buat dekat ni. Buat dekat kampung lain. Ni orang Cina pun, dia makan babi, dia tak mau ternakan babi dekat kampung dia. Jadi kalau ada masalah, kita selesaikanlah. Jangan buat keputusan tak boleh sama sekali. Cari jalan penyelesaian. Tapi dengar dua-dua pihak. Sekarang orang kata pasal kuil. Ni orang India ramai di Kedah. Jangan marah saya. Semalam majlis raja-raja bincang. Saya tak ada dengar satu orang pun raja mengatakan anti kuil. Atau jangan ada kuil. Saya baru sambut sahabat saya, Perdana Menteri Narendra Modi. Seorang yang kuat berpegangan Hindu dia. Dan negara majoriti Hindu. Menjadi sahabat kita. Kerjasama dengan kita. Tolak ansur dengan kita. Program yang saya cadang, dia untuk kebaikan kita. Baik kelapa sawit, baik teknologi, baik IT, baik universiti. Kita cadang berbelas-belas. Semua dia terlalu diterima very positif. Okey. Paling mudah runding. Takkan saya nak ambil keputusan begitu, nak hina agama dia. Nak sekat agama dia. Tapi ada masalah. Ya. Masalahnya ialah beberapa kuil yang dibina yang tidak mengikut peraturan atau hak tanah dan sebagainya. Apakah semua kita roboh? Tidak. Kita akan selesaikan dengan baik satu persatu. Saya buat pengumuman, ada orang kata, oh kena roboh sebab Perdana Menteri suruh. Ada. Bila yang saya suruh roboh? Saya kata ikut peraturan. Apa di Malaysia je? Tak. Di India lagi strict. Mesti ikut peraturan ni orang negara India, you pergi India. Di China pun begitu.